Tuhan serius kerana Presiden PAS menulis berlaku zalim terhadap rakyat kerana tidak berlaku adil kepada semua, kerana memberi secara terpilih mengikut penyokong, kroni dan pengampu sahaja. Tetapi kita perlu tanya sama-sama, terutama kepada Presiden PAS ini, di mana bukti sistematik yang dikatakan hanya mengarah kepada penyokong kerajaan sahaja? Di mana data pengagihan yang tidak adil? Sebaliknya, apabila kita semak, kita sama-sama tahu adanya bantuan rahmah STR kepada jutaan isi rumah, bantuan tunai bersasar, subsidi pendidikan, kesihatan dan juga makanan. Dan adakah ini hanya untuk penyokong kerajaan sahaja? Tak. Ataupun ianya untuk seluruh rakyat? Benar. Bahkan semua itu sekali lagi dinikmati oleh penyokong-penyokong dan ahli-ahli PAS yang mana layak sebagai warga negara. Dan adakah Presiden PAS ada data yang sahih bahawa ada di antara ahli-ahli PAS yang merupakan warga negara yang layak dinafikan menjadi untuk mendapat bantuan-bantuan itu hanya kerana dia ahli PAS, atau itu hanya omongan kosong dan fitnah yang ingin dilemparkan? Seterusnya, pada poin yang kelima, perbezaan besar. Yang ini penting kerana Presiden PAS itu rajin mengangkat tentang pandangan dan juga dalil-dalil daripada Quran dan Sunnah, which is bagus. Bagi saya bagus. Kita berpandukan kepada Quran dan Sunnah. Tetapi bila sampai kepada penafsiran, dia menjadi rancu dan salah. Kerana perbezaan besarnya, dunia hari ini bukan Mesir zaman Nabi Yusuf alaihi salam. Ini poin penting yang sering diabaikan. Presiden PAS menulis bagaikan hidup ribuan tahun dahulu. Benar, prinsip yang diajarkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam dipelajari dan diaplikasikan. Namun tatkala wujudnya perbezaan, maka perlulah disesuaikan mengikut zaman yang berjalan. Ini kerana zaman Nabi Yusuf alaihi salam, baginda mentadbir dalam satu sistem ekonomi agraria yang tertutup. Negeri Mesir sahaja. Kawalan penuh terhadap sumber yang ada dalam negara itu. Manakala Malaysia hari ini terikat dengan pasaran global, kita tidak ada kemampuan untuk mengeluarkan semua makanan dan bahan makanan sendiri, maka kita import makanan. Oleh yang demikian, kita terdedah kepada krisis geopolitik. Maka pendekatannya berbeza, tapi prinsipnya tetap sama. Apa dia? Mengurus krisis sebaik mungkin dalam kekangan yang ada. Seterusnya berkaitan dengan soal keadilan. Janganlah Presiden PAS, Tan Sri Presiden PAS hanya memilah-milah dan memilih-milih fakta yang anda mahu. Presiden PAS selalu mengingatkan tentang keadilan. Saya setuju sepenuhnya. Itulah arahan Allah dan juga Nabi SAW. Tapi keadilan itu juga Presiden PAS menuntut